filem-filem tempatan ni bukan sahaja mendapat sambutan penonton, malah semakin diyakini. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana memberi perhatian yang cukup serius terhadap isu industri perfilman tanah air kita. Jadi kita sedang menyaksikan satu fasa yang baru dalam perfilman Malaysia. Filem-filem tempatan ni bukan sahaja mendapat sambutan penonton, malah semakin diyakini dari segi mutu dan juga penceritaan. Jadi kejayaan Munafik 2 yang mencatat kutipan yang cukup memberangsangkan serta pengiktirafan antarabangsa yang jelas diterima oleh filem Abang Adik menunjukkan bahawa filem tempatan kita ni mempunyai daya tarikan dan juga kualiti yang memang cantik lah. Jadi soalan saya, apakah pencapaian utama filem-filem Malaysia dari segi kutipan box office sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat antarabangsa dan serta kejayaan yang diraih dalam litar anugerah global? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat memang selalulah ambil berat tentanglah pembangunan filem tempatan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat. Memang saya rasa kita patutlah rasa gembira dan rasa bangga berbesar hati apabila kita nampak pencapaian filem-filem tempatan, kerana kita nampak bahawa sejak tahun 2023 kutipan box office untuk filem-filem tempatan ini semakin meningkat. Pertamanya pada tahun 2023, kutipan box office untuk filem tempatan adalah sebanyak 108.7 juta ringgit. Angka ini meningkat ke 125.3 juta ringgit pada tahun 2024. Dan untuk tahun 2025, kutipan box office untuk filem-filem tempatan melonjak ke 244 juta. Ini adalah filem tempatan kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kualiti filem tempatan ini memang semakin meningkat. Dan memang bukan sahaja mereka terima sambutan yang bagus dalam domestik di Malaysia sahaja, tetapi kita juga nampak sebagai contohnya sebuah filem yang disebut oleh Ahli Yang Berhormat, iaitu Abang Adik, kutipan dari luar negara adalah sebanyak 3.4 juta USD. 3.4 juta USD. Mekamato, kita juga rasa sangat gembira kerana kutipan di luar negara juga mencatat 35.88 juta ringgit Malaysia. Selain daripada itu, Agent Ali, the movie 2, setakat ini kutipan keseluruhan sekitar adalah lebih kurang 59.3 juta ringgit Malaysia. Dan satu lagi animasi yang masih di Pawangan, iaitu Papa Zora, setakat ini juga telahlah buat satu kutipan sebanyak hampirlah 5 juta ringgit dari overseas. Jadi ini menunjukkan bahawa buatan Malaysia, filem Malaysia, animasi Malaysia diterima baik oleh warga Malaysia tetapi juga di overseas. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli yang berhormat banyak jugalah masuk ke Pawangan untuklah sokong local film kita. Sekian jawapan saya. Terima kasih.